Siapa yang baca Fatihah, dia ada 5 hukum. Nombor 1, afdal. Nombor 2, harus. Nombor 3, sunat. Nombor 4, makruh. Nombor 5, haram. Tidak sah sembahyang. Faham? Apa dia nombor 1 yang afdal? Kita baca al-isma' binafsih. Memperdengar telinga kita seorang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Faham? Afdal. Orang sebelah tak dengar. Kita je dengar. Afdal. Nombor 2, harus. Bila orang kanan dan kiri kita dapat dengar. Maliki yaumiddin. Kanan kiri boleh dengar. Harus. Nombor 3, makruh. Bila orang ketiga dengar. Kita nombor 1, orang kedua, orang ketiga. Kita nombor 1, orang kedua, orang ketiga. Boleh dengar. Maliki yaumiddin. Ada apa itu? Makruh kuat gitu. Semayang tak batal. Tak berapa comel. Kuat sangat. Okey. Nombor 4, haram. Maliki yaumiddin. Terkejut tu imam. Terganggu majlis orang. Haram perbuatan itu. Faham tak lagi? Nombor 5, tidak sah semayang. Mana? Dok berbunyi. Ramai tak gitu? Ni paling ramai. Tidak sah semayang. Dalil tidak sah, Nabi kata la tujzi'u salatun la yukra'u. Tidak sah semayang yang tidak yukra', tidak dibaca. Apa makna yukra'? Yukra' ni bana fa'il dia yaqra'u. Nampak? Qara'a yaqra'u qira'atan. Apa makna qira'ah? At-talaffuz. Nampak? Bisau, melapaskan bunyi suara. Dia kena bunyi daripada huruf B sampai huruf Nun dan Lin. Daripada bismillah mesti berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Ni tak bunyi, bukan Fatihah. Bila bukan Fatihah, tidak turun daripada langit gitu, buat mulut gitu, maka bukan dikira membaca. La tuqra', maka perbuatan dia adalah bid'ah, tidak sah sembahyang. Walaupun dia sembahyang 40 tahun. Ni paling ramai. Batul Rasul mari dengar. Betul tak?